Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Umar Rafiq, wartawan TV PSS SMK Adiputra pada kali ini. Pada 11 Oktober 2025, bersamaan dengan Hari Sabtu yang lalu, Karnival Meriah Koko Madani 2025 telah diadakan di sekolah kami. Karnival pada kali ini dapat memupuk semangat kurikulum, perpaduan serta keseronokan dalam pembelajaran. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan pada hari tersebut, daripada jualan makanan, permainan interaktif, pertandingan serta pameran dari agensi luar. Dengan itu, semua murid dan orang luar boleh menyertai aktiviti yang sedia ada. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan kemeriahan karnival pada hari tersebut. Selamat menonton! Alhamdulillah, kita telah pun menyaksikan kemeriahan Karnival Meriah Koko Madani 2025 yang berlangsung dengan penuh keseronokan.
Semoga karnival ini terus mengeratkan perpaduan, memupuk kreativiti serta mengukuhkan semangat kokurikulum dalam kalangan murid. Terima kasih diucapkan kepada semua guru, murid, ibu bapa serta pihak luar yang menjayakan karnival ini. Dengan ini, berakhirlah siaran kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua. Jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.